PMX takkan nak diam saja. Satu persatu mereka buat hal dekat tanah Melayu ini. Isu pasal kuil pun tak habis lagi. Isu curi tabung masjid pun bangsa yang sama. Kali ini bangsa yang sama pijak Al-Quran kita. Sila tengok muka Mamat ini betul-betul. Jangan bagi dia lepas. Wahai pemimpin-pemimpin Islam, takkan tengok saja. Mereka makin naik lemak ni. Makin merasakan tanah ini milik mereka sedangkan mereka hanya pendatang yang dibawa oleh British. Tengok aja kepada bangsa pendatang. Anda kena bersyukur sebab tiada bangsa yang sebaik Melayu yang boleh melayan anda sama rata. Kalau anda datang ke negara yang lain, jangan harap anda akan dapat keistimewaan seperti mana orang Melayu berikan pada anda sekarang. Kami juga tahu kami telah dikhianati oleh British dan anda dapat tanah-tanah kami pun sebab bantuan British. Sebab British inilah yang merosakkan bangsa Melayu sehingga bergaul dengan kafara. Wahai bangsa India yang dihormati, kalau kitab kamu dipijak, kalau patung-patung berhala kamu kami pecahkan, kamu akan diam ke? Kalau maruah agama kamu dihina, kamu senyum ke? Al-Quran ini bukan buku biasa. Ini kalam Allah. Sesiapa yang menghina, dia sedang mencabar Tuhan. Isu ini bukan soal bangsa. Ini soal akhlak dan iman. Dalam mana-mana kaum, ada orang baik dan ada orang biadab. Islam tidak ajar kita membenci kaum. Islam ajar kita menentang kezaliman dan penghinaan. Kalau benar ada individu yang menghina Al-Quran, itu perbuatan jahat dan wajib ditegur dan perlu dihukum ikut syariat Islam sebab dia dah jadi kafir harbi. Al-Quran ini bukan milik orang Melayu, ini milik umat Islam seluruh dunia. Allah berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Sesiapa yang menghina Al-Quran, dia bukan sekadar hina orang Islam. Dia sedang mengisytiharkan pemusuhan dengan Allah. Wahai sesiapa pun kamu, kalau kamu hidup di negara orang lain, hormatilah agama dan sensitiviti mereka. Kalau kamu tidak percaya Islam, itu urusan kamu. Tapi menghina kitab suci kami, itu tanda anda mencabar batas kesabaran orang Islam sedunia. Dan kami perlu ambil tindakan yang paling keras. Jangan sesekali uji kesabaran orang yang beriman kerana bila maruah agama dipijak, diam itu bukan pilihan. Dengar sini orang Islam, bangkitlah wahai orang Islam, bukan dengan maki hamun, bukan dengan kebencian buta. Bangkit dengan keberanian, bangkit dengan mempertahankan agama secara bermaruah. Dan kepada anda wahai pemimpin Islam, tegakkan agama ini. Ini bab akidah. Kalau anda seorang pengecut, kami terpaksa laksanakan hak Allah. Sila tuntut keadilan dalam Islam, bukan ikut keadilan sistem demokrasi British ini. Jangan biarkan penghinaan jadi normal. Sebab perkara yang sama berulang dan mereka tidak ambil iktibar. Malah mereka makin berani menjadi bangsat. Kalau anda sebagai orang Islam yang cintakan Al-Quran, tolong savekan video ini segera. Ingat peristiwa ini, jangan sesekali lupa. Kalau korang benar-benar orang yang beriman, sharekan video ini supaya orang Islam sedar dan mula bangkit. Dan kalau korang rasa agama ini perlu dipertahankan, follow dulu akaun ini. Aku akan sharekan pasal penipuan sistem ini dan agenda jahat mereka dalam sistem demokrasi ini. Apa yang paling penting? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul.